Banyak pakai duk tanya, lepas tu pemberita pun duk tubik lah di segi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sansan Masoy Sikat. Hari ni saya nak khabar, hari ni saya nak sapa di segi hodok tubik dalam pemberita, lepas tu hodok tanya menanya, iaitu orang kapun, orang hok ada bab sebab ikan akhirat, orang hok ada bab bacarak ke sana itu. Dia ada tanyalah bulan depan boleh guna ke tak di segi bab bacarak. Sebab apa? Sebab bulan depan tu bulan tu lah orang panggil rem peringut perman baru. Hak kerajaan bulan tu lah tu mula ngok perman hak baru lah. Lepas tu di segi duk tanya, waktu di segi duk tubik pemberita lah, dia kata bulan depan tu boleh pakai seperti biasa. Di segi bab cara hak kita duk sungguh, kita duk guna biasa tu duk boleh gunalah 300 tu, lepas tu beli ni boleh guna 300. Bulan depan pun seperti biasa. Boleh guna. Sebab kerajaan tak ada mula istihar, tak ada mula daftar nama hak baru lagi, iaitu hak pia ada seat dah. Hak pia duk boleh pakai dah learning tu boleh pakai terus lagi. Duk tubik pemberita kata boleh pakai terus lagi. Tak tahu Husin tak tahu bimai pak dia kak. Tu boleh pakai terus lagi. Sama jugalah di segi duit dia nak tambah 700 kok tu. Saya pesan pada di segi orang ada bab sebab ikan hendrak, orang ada bab koncon ke saat itu dia tambah 700 kok jadi 1000 kok. Wengen hak boleh beli. Biasa kita duk beli tu 300 kok sebulan. Lepas tu dia ada dalam bulan depan ke dia tambah 700 kok jadi 1000. Sekaligus lah dia dalam sekaligus sebulan depan tu 1000 kok. Kalau rasa tak ada masalah apa bulan depan dia duit tambah 700 kok. Tambah jadi 1000. Kalau tak ada tala, tak ada di segi popor lah, dia masuk kita boleh guna 1000 kok. Sekali tu. Lepas tu di segi hodok komen, di segi hodok tanya, di segi orang biasa, hok tak ada bab bacarak, hok tak ada bab suat ikan hendrak ke saat ni tu boleh gopo gatik. Iaitu kerajaan ia nak buka daftar nama, orang panggil Chaisit Kolakring. Hak tu nanti dia buka daftar nama, buka long tabian. Kita orang biasa hak tak ada bab bacarak tu boleh daftar nama, boleh long tabian. Tapi nanti dia buka dulu. Masa sekarang kalau masa dia mau hantar link gopo suruh kita scan, suruh kita daftar nama, jangan gaduh. Sebab kalau masa sekarang tu ada hak penipu. Tu masa sekarang kita nanti dengan pemberita. Dengan berita. Kalau rasa ada maklumat baru-baru, insya-Allah saya nak sapa lah. Begini saya nampak penting lah dari segi tempat kita, dari segi fok-fok kita. Sebab ni seat hak kita. InsyaAllah kalau ada maklumat baru, saya nak buat klik sapa kepada fok kita. InsyaAllah.